Pernah tak awak rasa susah nak buat keputusan? Nak keluar makan atau simpan duit? Nak beli barang atau tunggu dulu? Sebenarnya, awak tengah guna ekonomi tanpa sedar. Hari ini saya nak terangkan tentang konsep penting, kos dan faedah. Dalam ekonomi, setiap pilihan ada dua benda. Pertama, kos, iaitu apa yang kita korbankan bila buat pilihan. Kedua, faedah, apa yang kita dapat daripada pilihan tu. Kita selalu kena bandingkan, faedah lebih besar ke, atau kos lebih besar. Contoh mudah, Abu ada 1 jam masa lapang, dia ada pilihan belajar matematik atau main game. Dalam situasi kalau Abu memilih belajar matematik, kos iaitu benda yang Abu terpaksa korbankan ialah tak sempat main game. Manakala faedah yang Abu dapat ialah Abu dapat markah ujian lebih baik. Kalau dia pilih main game, kos Abu korbankan, tak sempat ulang kaji, dan risiko markah turun atau teruk lagi kena marah dengan cikgu. Faedah yang Abu dapat, seronok sekejap. Nampak tak? Kos dan faedah ni bukan duit saja, tapi juga masa dan peluang. Sekarang bayangkan satu keluarga. Mereka ada bajet terhad. Mereka ada dua pilihan. Yang pertama beli mesin basuh, yang kedua mereka pergi bercuti. Situasi pertama, kalau beli mesin basuh baru, kos atau perkara yang dikorbankan ialah tak cukup duit dan tak dapat pergi bercuti. Faedah pula, dapat beli mesin basuh dan boleh guna bertahun-tahun untuk membasuh pakaian. Situasi dua, kalau memil bercuti, kos ialah tak dapat beli mesin basuh baru. Faedah pula gembira bersama keluarga, dapat membuat memori indah, tapi hanya sekejap saja. Jadi macam mana nak buat keputusan bijak? Ingat 3 langkah mudah, senaraikan pilihan. Tulis kos dan faedah untuk setiap pilihan. Bandingkan, pilih yang faedahnya lebih besar daripada kos. Itulah cara ekonomi bantu kita buat keputusan setiap hari. Ingat, setiap keputusan ada harga. Kalau awak faham kos dan faedah, awak boleh buat pilihan yang lebih bijak, sama ada pelajar, keluarga, orang kaya atau orang miskin. Itulah ekonomi dalam kehidupan seharian kita.